Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni kita dengan Gixxer 250. Sebab aku nak buat satu video pasal Gixxer 250 ni. Dan sebelum aku teruskan, aku nak minta maaf siap-siap lah. Sebab video aku ni kali ni bukan nak cakap tentang benda-benda manis lah. Aku lebih pada nak cerita tentang benda yang sedikit negatif berkenaan motor ni. Dan aku minta maaf lah dekat owner. Kalau kata hampa tengok video ni apa rasa macam tersinggung ke apa kan. Sebab niat aku bukan nak menjatuhkan mana-mana brand, mana-mana motor tau. Tapi lebih kepada nak share awareness supaya bila hampa beli, hampa tahu benda apa yang hampa beli. Sebab apa aku buat video ni kali ni? Sebab aku ternampak dalam Facebook ada satu page ni dan juga ada satu group ni yang cerita pasal Gixxer 250 ni. Dan berdasarkan apa yang aku baca dekat ruangan komen, aku dapati motor ni sebenarnya agak overclaim ataupun overrate lah. So disebabkan tu lah aku rasa macam terpanggil untuk cerita pasal motor ni, supaya owner baru, bakal owner baru tahu apa yang mereka nak beli kan. Contohnya macam satu page Facebook ni, dia bukan page motor tau. Selama ni dia tak cerita pasal motor. Tiba-tiba hari tu dia buat satu posting berkenaan motor. Dan dia cerita single cylinder 250cc paling reliable jatuh kepada Gixxer 250. Aku macam ya lah hang. Berdasarkan apa hang cakap macam tu kan? Adakah disebabkan logo Suzuki semata-mata, automatic, bulletproof ataupun reliable kan? Dan satu lagi, dalam grup ni ada orang tanya antara 250NK dengan Gixxer 250 yang mana satu best. Tu soalan yang bagus lah kan, sebab hang compare apple to apple kan. Tapi komen tu ada orang cerita, okay, kalau hang nak spec yang best, ambil 250NK. Tapi kalau nak reliability, ambil Gixxer 250. Aku, disebabkan tu lah aku terpanggil untuk nak buat video ni sebenarnya. Sebab bayangkan kan, beza harga dua biji motor ni 4,500 kan. Orang tu mungkin dia minat dengan 250NK, mungkin design lagi sporty, nampak lagi garang lah untuk motor naked kan. Lepas tu features pun, feature lebih kurang sebenarnya, tapi dia punya fit and finish pun lagi cantik apa semua. Dia minat dengan 250NK. Tapi bila orang sebut kat dia, kalau nak reliability, beli Gixxer 250. Dan member ni pun spend extra 4,500 untuk beli Gixxer 250 semata-mata reliability. Dan bila dia beli, dia dapat problem yang sama macam aku duk menghadap dengan motor ni. Naya lah. Naya sangat lah dekat member kan. Sebab tu lah aku buat video ni, supaya hampa tak rasa kecewa bila hampa beli. Dan sebagai nak share awareness lah daripada pihak aku sebagai owner motor ni selama setahun. Dan juga mileage dah ni 25,900. So aku cerita lah kan pasal motor ni. Sebab kalau hampa tengok review YouTube, mostly akan cakap benda yang best saja. Bila cakap benda yang best ni, mereka cakap berdasarkan mereka punya test ride. Bukannya mereka bohong ke apa ke, tak. Mereka cuma cakap berpandukan apa yang mereka nampak dan apa yang mereka rasa. So bila hampa nak tengok long term review, hampa kena tengok YouTube channel owner macam aku ni lah. Dan sebab apa aku simpan lama benda ni untuk cakap pasal benda ni. Aku dah lama duk fikir nak cakap, tapi aku tak cakap. Sebab kita beli motor ni pakai duit hasil titik peluh kita kan. Kita bekerja keras untuk beli apa yang kita minat nak beli. Bayangkan setelah bersusah payah beli motor tu, tiba-tiba buka YouTube, nampak orang duk condemn motor tu. So disebabkan tu lah aku tahan lama daripada keluarkan video ni. Aku cuba untuk tak cakap pasal benda ni, sebab orang kata tak nak singgung perasaan siapa-siapa. Tapi at the same time, aku rasa kalau aku tak cerita pasal benda ni, mungkin akan ada orang yang orang kata tersalah beli sebab overclaim, naratif overclaim dan overrate motor ni kan. Bagi aku naya lah untuk mereka kan, kalau mereka tak tahu kan. Dan so far aku pakai motor ni memang best. Memang best dan memang aku enjoy pakai motor ni. Yang tu memang aku tak bohong hampa. Dia punya power band memang sedap. Aku cerita banyak kali lah, power band dia bagi aku 250 single cylinder Gixxer 250 ni paling best. Suspension dia sedap. Bila hampa jalan kawasan yang jalan tak rata macam ni, rasa selesa, tak sakit badan, sedap nak jalan jauh. Vibration pun kurang.
So banyak je kelebihan motor ni, dan aku tak menyesal beli. Dan untuk hampa-hampa yang dah beli, hampa pun tak patut menyesal beli motor ni. Cuma bila dalam banyak-banyak kelebihan tu, orang suka overclaim dan juga overrate dia punya reliability. So kat situlah yang buatkan aku rasa macam aku nak downkan dia sikit. Nak downkan dia sikit supaya orang tak terkena. Bayangkan kawan ni dah ada 10,000 cash. 10,000 cash dia mampu beli NK250. Tapi disebabkan dengan naratif kononnya Gixxer ni lebih bulletproof, lebih reliable, dia beli Gixxer ni. Tapi disebabkan tak cukup cash, dia terpaksa loan. Baki 4,500 tu dia terpaksa loan. Kan? Kau bayangkan macam tu takkan ayah member. Dia elok-elok boleh beli cash, jadi kena loan. Kan? Kena loan hampa faham-faham 4,500 punya loan, hampa bayar balik aku rasa mau dekat double. Mau dekat 8,000 juga aku rasa kan. So sia-sia lah sia-sia kalau kata hampa beli motor ni semata-mata fikir sebab dia reliable. Tapi kalau hampa beli sebab hampa minat Suzuki, Tok Wan dah pakai Suzuki, Pak dah pakai Suzuki, hampa pun nak pakai juga Suzuki, go on, tak ada masalah. Puas hati pakai. Ataupun memang hampa tak orang kata apa, tak minat lah brand-brand China ni. Sebab hampa kalau hampa nak beli motor, hampa bukan nak tengok kualiti dan juga spek semata-mata. Hampa nak juga brand yang ada dia punya history. Orang kata Suzuki ni daripada kita membesar, kita duk nampak dah Suzuki kan. So hampa nak ada cerita dia tu, ada history dia tu. Hampa minat benda-benda macam tu kan. Motor ni jenama yang legend satu ketika dulu dalam MotoGP, dalam WSBK, sekian. So kalau hampa beli untuk tujuan macam tu, bagi aku tak ada masalah. Macam aku cerita kat hampa, aku enjoy pakai motor ni kan. Memang aku puas hati pakai motor ni. Cuma in terms of reliability, dia questionable. Macam motor aku ni 11,000 mileage dah jahanam dia punya coil dah terbakar. Dan dia punya disc bengkok sendiri kan. Walaupun aku naik banyak jenis motor dah kan, tapi motor lain tak pernah bengkok disc. Motor ni bengkok 2 kali. Kalau bengkok sekali tu mungkin boleh kata aku salah terjun lubang ke apa, tapi bengkok 2 kali. Dan ramai juga orang lain yang kena benda ni dalam grup lah. Lepas tu yang cerita pasal head leaking ni, dulu mereka kata first batch saja yang kena sebab mai dari India. Tapi motor aku ni bukan first batch, yang aku pun terkena juga. Aku terkena pada mileage 20,000 lebih. Dah habis warranty dah baru aku kena. So naya juga lah kan. Motor pakai baru setahun dah leaking dekat head kan. Tapi yang bak leaking tu bukan masalah besar lah bagi aku, sebab dia tak membuatkan aku tersadai di tepi jalan. Tapi yang coil terbakar tu memang kena towing motor. So 11,000 coil terbakar, kena towing motor. So kat situ bagi aku kalau motor kena towing, motor kena sidai tepi jalan, automatik aku cakap motor tu tak reliable. Macam CM motor aku, masalah-masalah yang aku hadap lebih kepada masalah pemasangan yang masalah minor lah. Macam masalah brake belakang, masalah meter TFT kan. Dan selepas aku claim, masalah tu tak mai balik kan. Macam yang ni, selepas claim mai balik. Lepas tu pula yang batch baru dalam grup Facebook masih lagi ada masalah yang sama. So mana kata mereka tak settle lah masalah tu kan. Aku cerita dah video sebelum ni dah, aku tak mahu cakap banyak-banyak. Dan bila bercakap pasal bajet kategori, kalau macam 250NK tu dia motor China, brand China. Bila brand China, dia automatik akan jatuh dalam bajet kategori sebab harga dia murah. Tapi bila motor brand ternama, bila dia nak buat bajet kategori, aku rasa memang banyak benda lah yang dia, orang kata dia kurangkan supaya motor dia tu boleh dijual dengan harga yang murah. Contohnya material fit and finish dia tu memang murah habis lah. Benda-benda plastik apa semua ni memang betul-betul, orang kata betul-betul bajet lah. Nampak tengok dia punya handle ni pun cat macam cat pagar rumah. Macam cat minyak. Compare tu 250NK dia pakai powder coating. Kat situ pun kita dah boleh nampak dah lah kan. Dia punya kualiti pembinaan itu, kualiti pembuatan itu macam mana kan. Tapi aku pun tak agungkan brand lagi satu tu. Aku pun tak agungkan 250NK semata-mata sebab aku pakai CM motor. Tak. Bagi aku, kalau kata antara 250NK dengan motor ni, aku lebih enjoy bawa yang mana? Aku lebih enjoy bawa Gixxer ni. Sebab dia Suzuki, so pengalaman dia banyak. So dia punya tuning tu memang fine tune. Memang puas hati lah bab tu kan. Cuma yang aku cerita ni supaya bayangkan macam aku cerita tadi lah. Kalau hampa bajet nak beli 250NK, tapi semata-mata reliability punya pasal, hampa spend extra 4,500,
just to end up kecewa dengan kualiti dan reliability motor ni. Ok gang, aku rasa tu saja video untuk hari ni. Minta maaf cakap kalau kata ada yang tak setuju ke apa. Aku cuma nak share awareness supaya hampa tahu apa yang hampa beli. Ok guys, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.